Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Encik Aizul Hakimi bin Madnan, selaku pengemudi pada program lisensi buku pada hari ini. Jadi untuk makluman penonton di luar sana, lisensi buku merupakan satu program telaah yang merupakan salah satu aspirasi negara. Jadi tanpa membuang masa, saya akan membacakan dahulu penafian untuk program hari ini. Jadi maklumat yang disampaikan oleh penceramah ataupun panel bagi program rakaman ini adalah untuk tujuan pemberdayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat serta peribadi panel dan bukan penyiaran rasmi universiti. Pihak universiti tidak akan bertanggungjawab atas sebarang komen dan pendapat yang dikeluarkan serta disampaikan oleh panel. Jadi untuk makluman juga, ini merupakan program budaya ilmu dan juga perkongsian pengetahuan serta maklumat oleh wacana yang dijemput bagi mengupas mengenai penulisan yang dipilih. Baiklah, bersama kita pada hari ini, wacana ataupun panel yang akan berkongsi pandangan dan pengalaman beliau mengenai buku yang dipilih. Seorang pelajar dari Fakulti Sains Maklumat daripada UiTM Cawangan Kedah, saudari Ainusna. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput penyampai kita pada hari ini. Jadi dengan itu, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator kita hari ini, Encik Aizul Hakimi. Saya Ainusna binti Muhammad Rosni, merupakan pelajar semester 7 Sarjana Muda Sains Maklumat Pengurusan Perpustakaan di UiTM Cawangan Kedah, dan kini sedang menjalani latihan industri di Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Perak Tapah. Okey, jadi sebelum kita mula dengan lebih lanjut lagi, boleh saya tahu mengapa saudari menjadikan buku ini sebagai pilihan dan boleh ceritakan sedikit latar belakang buku ini? Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan untuk berkongsi dan mengulas buku yang bertajuk Ujian Tenang-Tenang Saja, karya Ustazah Rohaniah Muda. Buku ini merupakan sebuah buku bersiri yang keempat beliau dari siri Berdamai dengan Takdir. Saya memilih buku ini kerana buku ini merupakan sebuah karya motivasi dan tazkirah yang menekankan bagaimana seorang muslimah dan muslimah boleh menghadapi ujian hidup dengan ketenangan hati dan kebergantungan kepada Allah. Ini juga memberi motivasi rohani yang relevan dengan kehidupan seharian, sesuai untuk semua yang memerlukan ketenangan hati. Buku ini ditulis oleh Ustazah Rohaniah Muda yang merupakan seorang pendidik dan penulis berpengalaman yang berasal daripada Terengganu dan kini sedang berkhidmat sebagai pensyarah di Politeknik Ibrahim Sultan Johor. Buku ini dicetak pada tahun 2022 dan diterbitkan oleh Galeri Ilmu Sdn Berhad, sebuah syarikat penerbitan yang terkenal dengan karya-karya dakwah dan serta motivasi Islami. Jadi soalan seterusnya, boleh saudari berikan sedikit sinopsis ringkas mengenai buku ini? Ujian Tenang-Tenang Sahaja adalah sebuah naskah rohani yang menenangkan jiwa, mengajak pembaca merenung makna ujian dalam hidup dan kembali kepada kasih sayang Allah. Dalam setiap helaian buku ni membimbing kita agar menghadapi dugaan dengan sabar, redha dan tawakal. Sambil mengingatkan bahawa setiap ujian adalah tarbiyah yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Salah satu keistimewaan buku Ujian Tenang-Tenang Sahaja ialah setiap topik yang disampaikan dengan kisah nyata, contoh praktikal atau ilustrasi kehidupan seharian oleh penulis itu sendiri. Jadi boleh saudari jelaskan apakah tema utama yang ingin diketengahkan dalam buku Ujian Tenang-Tenang Sahaja? Tema utama buku ni ialah tentang bagaimana kita dapat menghadapi setiap ujian hidup dengan hati yang lebih tenang dan sabar. Buku ini menekankan bahawa ujian bukanlah tanda kelemahan, tetapi peluang untuk kita membina kekuatan dalaman, belajar redha dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini juga membawa tema-tema sampingan seperti pentingnya refleksi diri, mencari hikmah di sebalik cabaran serta
mengekalkan harapan walaupun keadaan terasa berat. Secara keseluruhannya, buku ni mengajak pembaca untuk melihat ujian sebagai proses mendewasakan jiwa, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Jadi pada pandangan saudari, mengapa buku seperti ini relevan dengan masyarakat pembaca pada hari ini? Buku ni ditulis dalam konteks kehidupan moden, di mana ramai orang berdepan dengan kesibukan, keletihan emosi dengan ujian yang datang tanpa diduga. Melalui gaya penulisan yang lembut dan menyenangkan, buku ini hadir sebagai teman yang memujuk hati. Mengingatkan pembaca bahawa setiap orang diuji dan setiap ujian ini membawa hikmah tersendiri. Penulis ni menggunakan gabungan pengalaman hidup, nasihat yang berbentuk renungan serta nilai-nilai spiritualnya untuk membantu pembaca memahami bahawa ujian bukan sekadar cabaran tetapi laluan untuk membina ketenangan jiwa. Jadi Cik Sarari nyatakan tadi mengenai nilai-nilai tadi tu, boleh terangkan lebih lebih dalam lagi mengenai yang nilai-nilai yang terdapat dalam buku. Buku ujian tenang-tenang sahaja menekankan nilai kesabaran, redha dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup. Penulis mengajak kita menerima ketentuan Allah dengan nilai dengan ketentuan Allah dengan hati yang lapang. Sambil terus berusaha. Buku ini juga menunjukkan nilai keikhlasan, khususnya melalui amalan sedekah yang dianggap sebagai ubat hati dan terapi rohani. Selain itu, terdapat nilai muhasabah diri yang mengingatkan pembaca untuk melihat ujian sebagai peluang untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Buku ini turut menanamkan nilai empati dan kesedaran bahawa setiap orang yang sedang diuji dalam cara masing-masing. Okey. Jadi pada pendapat saudari melalui pembacaan buku ini, jadi adakah terdapat sebarang komen ataupun kritikan, ataupun kekuatan yang ada pada penulisan buku? Bagi saya, kekuatan utama buku ni terletak pada gaya bahasa penulis yang bukan sahaja sangat lembut dan mudah difahami, tetapi juga mempunyai sentuhan yang mampu meresap masuk ke dalam hati pembaca. Setiap ayatnya yang seolah-olah dia menenangkan fikiran, memberi ruang untuk merenung dan membawa kita kembali pada fitrah sebagai hamba yang sentiasa memerlukan bimbingan Sang Pencipta. Buku ini juga secara halus mengajak kita melakukan refleksi diri, menilai semula hubungan dengan Sang Pencipta dan melihat ujian hidup dari sudut pandangan yang lebih positif dan penuh hikmah. Setiap topiknya disusun secara ringkas tapi padat dengan peringatan, dalil dan tips dan kisah kehidupan yang sangat dekat dengan realiti masyarakat kita hari ini. Ia bukan sekadar bacaan tetapi sebuah naskah yang memberi ruang untuk kita berehat seketika, memperbaiki hati dan menguatkan semula diri dengan harapan baru. Jika mahu disebut sedikit kelemahan, mungkin buku ini agak ringkas. Bagi pembaca yang mencari kupasan mendalam dalam sudut akademik ataupun psikologi moden. Tetapi sebenarnya gaya ringkas itulah yang menjadikan buku ini mudah dicerna dan lebih cepat meresap ke dalam hati. Jadi daripada pendapat saudari mengenai mudah meresap ke dalam hati itu, boleh tak saudari kongsikan kepada kami dan penonton sekiranya terdapat ayat-ayat ataupun bab yang menarik ataupun yang menarik perhatian saudari sendiri ketika membaca buku? Jika saya pilih satu bab dalam buku ujian tenang-tenang saja ni yang benar-benar meninggalkan kesan dalam diri saya, bahagian yang menyentuh tentang bagaimana sedekah ni boleh menjadi satu bentuk ubat dan penawar kepada jiwa. Dalam bab ni, penulis mengingatkan bahawa sedekah ni bukan sekadar mengeluarkan duit, mengeluarkan harta,
Tetapi sebenarnya satu proses membersihkan hati, melapangkan dada dan menenangkan fikiran. Apa yang paling mendalam bagi saya ialah penekanan bahawa apabila bersedekah dengan niat mencari kesembuhan, baik untuk diri sendiri atau orang lain, yang menjadi medium Allah untuk meringankan beban, memberi ketenangan dan membuka pintu rezeki serta kesembuhan. Bagi hal ini memberi kesedaran bahawa ujian, sakit ataupun tekanan hidup bukan sahaja boleh dihadapi dengan sabar, tetapi juga boleh diubati melalui amalan sedekah yang ikhlas. Ayat dan penjelasan dalam bab ini membuat saya sedar bahawa kesembuhan bukan sekadar melalui rawatan fizikal, tetapi juga melalui usaha spiritual yang disertai dengan niat ikhlas. Okey, jadi soalan terakhir. Jadi ada apa-apa yang hendak ditambah oleh saudari sendiri? Bagi sesiapa yang hendak membaca buku ujian tenang-tenang saja dengan lebih lanjut, boleh mengakses dan search di website Permata UiTM kerana buku ni ada terdapat dekat perpustakaan UiTM. Okey. Itu saja. Okey. Jadi sebagai rumusan yang kita dapat simpulkan pada buku ini memang memberi panduan ringkas lah. Tapi walaupun ringkas, masih bermakna lah. Dan orang kata apa, bermakna kepada mereka yang sedang menghadapi tekanan dan cabaran hidup, dengan jiwa yang lebih stabil dan tenang insyaAllah selepas membaca buku ini lah. Jadi ia menekankan bahawa ujian adalah sebahagian daripada normal daripada perjalanan manusia. Okey, dan setiap cabaran membawa kepada hikmah serta peluang untuk memperbaiki diri. Jadi baiklah, program sesi kita sudah berada di hujung rancangan. Saya mewakili percakapan Tuan Abdul Razak, UiTM Kampus Tapah. Okey, mengucapkan ribuan terima kasih kepada wacana kita kerana sudi berkongsi dan mengulas buku yang dipilih pada hari ini. Dan semoga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Dan selaku komedi anda, saya ingin memohon maaf andai ada tersalah kata ataupun bahasa. Sungguhnya yang baik datang daripada Allah dan kekurangan itu datang dari kelemahan saya sendiri. Okey, dengan itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.